Orang luar nampak glamournya Gangnam, tapi tak ramai tahu yang Gangnam tu dibangunkan dengan penindasan. Pertengahan 60-an, bila mana ekonomi Korea Selatan tu dah mula pulih sikit sejak lepas daripada Perang Korea, Presiden dia waktu tu ada satu visi gila. Dia nak ubah bandar Seoul tu jadi macam level Tokyo ataupun New York. Masalahnya, belah utara Seoul tu dah semakin padat sebab kat situlah pusat pentadbiran, pusat ekonomi. Maksudnya, peluang pekerjaan tu banyak lah. Kesannya, orang luar bandar ramai-ramai pindah ke situ untuk cari kerja. Tapi belah selatan pula, walaupun kosong, kerajaan nak paksa orang pindah ke selatan Seoul pun tak boleh. Sebab kat sana, jalan tak elok, bas pun tak lalu. Sebab kat situ, cuma kawasan sawah padi, kampung-kampung. Memang tak ada nilai komersial lah. So, tahun 1970, kerajaan isytiharkan satu plan ni nak jadikan belah selatan, which is Gangnam sebagai pusat ekonomi masa depan. So macam-macam lah projek mega yang diorang rancang, macam Banpo Bridge, Hanam Bridge, Terminal Bus, Highway Gyeongbu, Hospital VIP dan macam-macam lagi lah. Tapi apa yang orang awam tak tahu, sebelum kerajaan umumkan plan ni, pegawai-pegawai kerajaan dan kroni sebenarnya diorang senyap-senyap dah beli tanah kat situ. Maksudnya by the time plan Gangnam ni announce, harga tanah kat Gangnam tu terus melambung kau-kau punya lah. So geng kroni tadi tu auto jadi kaya punya. Pihak media tahu pasal skandal ni, diorang pun memang ada buat liputan, bocorkan cerita ni. Rakyat bila tahu apa lagi memang ramai marah lah kan. Tapi kerajaan buat dono je, diorang teruskan juga pembangunan. Slow-slow kawasan yang asalnya kampung sunyi penuh dengan sawah tu, by 1975 terus dah berubah jadi port untuk orang kaya. Harga rumah dah naik mencanak ni dalam masa berapa tahun je. Dan macam biasa, bila property naik, cost of living pun ikut naik melambung sama. Kesan dia dekat penduduk asal Gangnam lah, which is orang kampung, petani-petani. Diorang sampai terpaksa jual tanah, terpaksa keluar daripada Gangnam sebab dah tak mampu lagi nak bayar cukai dan tak mampu nak tanggung cost of living waktu tu lagi. Kalau kita fast forward, kita akui lah, Gangnam hari ni memang sangat gah. Gangnam ialah hub yang penting untuk sektor ekonomi dan sektor entertainment lah. Tapi di sebalik segala kemewahan yang diorang capai tu, ramai yang kena tindas lah. Tapi suara-suara ni tak didengari pun. In short, maybe kita boleh kata cita-cita presiden tahun 60-an, 70-an tu dah tercapai pun hari ni. Tapi tak ramai yang nampak semua yang dicapai hari ni sebenarnya bermula dari proses yang tak adil. Kisah Gangnam ni ajar kita satu benda lah. Kadang-kadang kejayaan yang nampak hebat tu rupa-rupanya dibina atas manipulasi. Jadi kaya tu tak salah, tapi bila mana kekayaan tu datang daripada sistem yang tak adil, itulah yang akan cipta jurang, diskriminasi dan ketidakadilan yang berpanjangan. 내가 달리는 데까지 다 내 땅이야. 그래, 땅 중대 돈 연계 끝까지 한번 가보자.